Menyesal simpan emas? Rata-rata menyesal lambat mula simpan emas. Mula tahu harga emas 1 gram tu boleh mencecah RM500, mesti dulu simpan emas banyak. Sebenarnya tuan-puan, si perlu pun rasa menyesal dengan perkara yang lepas. Fokus tambah simpanan dari kini tu dan tunggu kenaikan harga yang akan datang. Beli dan simpan tanpa perlu keluarkan kos apa-apa. Lagi lama peram, lagi tinggilah nilainya. Emas tu si ada expired date. Harga 5 dinar kena tu pada tahun 2021 hanyalah RM5,000 lebih. Dan pada tahun 2025, RM10,000 lebih. Perbezaan harga RM5,000. Purata kenaikan harga emas selama 4 tahun RM1,250. Jauh lebih bagus daripada instrumen simpanan yang lain. Tu baru cerita simpan 5 dinar yang beratnya 21.25 gram. Bayangkan, simpan bergram-gram dalam simpanan untung lebih dari dia. Kekayaan semuanya di tangan, diinput. Dapat sesuatu? Follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.